Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahilladzi wafaqqana li'ibadatihi wa ja'ala hadzal yawma farhan li'ibadihil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun wal muslimat, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimin muslimat silang hadirin Allah yang dihormati, Khatib mengingatkan diri Khatib dan juga kepada sidang jemaah sekalian, mari sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengerjakan segala suruhannya dan kita menjauhi larangannya. Mudah-mudahan dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala memberi kita kejayaan di dunia, selanjutnya kejayaan kita di akhirat nanti. Para ilmuwan Islam memberi peringatan dan ingatan kepada kita semua. Berhati-hatilah kamu bahawa bumi yang kau pijak, makanan dan minuman yang kamu makan dan minum setiap hari, pakaian yang menutupimu dan hiasan diri kamu, ilmu dan kemahiran yang memandai-mandaikan kamu, harta kekayaan yang kamu cari dan kamu miliki, pangkat, jawatan dan kekuasaan yang kamu perolehi. Jangan perkara-perkara itu menghairankan kamu. Jangan kamu terpesona dengan harta dan pangkat kamu, kerana semuanya itu hanya sementara sahaja. Ingatlah, bila Allah menahan hembusan nafas kamu, ataupun Allah menahan tarikan nafas kamu, maka ketika itu segala yang kamu miliki di dunia ini dengan sekelip mata sahaja semuanya telah hilang daripada kamu. Maka sedarlah wahai para jemaah sekalian, hanya amalan yang kamu lakukan di dunia ini akan mengiringi kamu nanti. Oleh yang demikian, korbankanlah sedikit masa usia yang masih ada pada kita pada hari ini untuk kita mengabdikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua sentiasa dalam keredaan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita hayati khutbah pada pagi ini, iaitu menyelami falsafah tersirat di sebalik peristiwa kurban. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Saffat ayat 102, "Falamma balagha ma'ahu al-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati af'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin." Maka tatkala Nabi Ismail sampai ke peringkat umur yang membolehkan dia berusaha bersama-samanya, yakni Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim berkata, "Wahai anak sayanganku, sesungguhnya aku bermimpi bahawa aku akan menyembelihkan kamu. Maka fikirkanlah bagaimana pendapatmu." Nabi Ismail menjawab, "Wahai ayahku, jalankanlah apa-apa yang diperintahkan kepadamu. InsyaAllah kamu akan mendapati aku termasuk gulungan orang yang sabar." Sidang muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang dibacakan tadi menggambarkan ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam yang saling redha meredai
menyerahkan nyawa untuk dilangsungkan penyembelihan demi menjunjung perintah ilahi. Bagaimanakah kita mentafsirkan peristiwa ini dalam kehidupan kita seharian kita? Sedar atau tidak, kisah pengorbanan Nabi Ibrahim AS bersama anaknya yang amat dikesayangi merupakan kisah kita juga. Kerana itu, kita juga sering menghadapi pelbagai ujian semasa kita hidup. Cuma cara ujian itu adalah berbeza. Kemungkinan kita menyayangi seseorang kerana kemasyhuran, darjat, pangkat, kuasa, gelaran, paras rupa, harta dan kekayaan. Atau mungkin juga kesayangan kita menjelma kerana bentuk kediaman yang indah, kenderaan kita mewah, atau pakaian kita cantik, yang menyebabkan timbul sifat-sifat keji yang tumbuh subur dalam jiwa kita, seperti sifat sombong, bongkak, riak dan bertakabur. Muslimin muslimat yang dirahmati, lalu apakah hikmat di sebalik peristiwa Allah memerintahkan Nabi Ibrahim AS menyembelih anak kesayangannya Nabi Ismail? Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menginginkan Nabi Ibrahim menggugurkan rasa hak memiliki Nabi Ismail AS. Inilah falsafah hari raya kurban, yang bukan sekadar seruan untuk mengorbankan haiwan ternakan, tetapi peringatan untuk insan yang sedia mengorbankan rasa memiliki, termasuk harta kita, nikmat-nikmat dunia ini yang sedang bertakhta di hati kita. Dan peringatan ini juga untuk kita meleburkan sifat-sifat keji yang berdaki dalam diri kita. Kerana hakikatnya semua yang kita miliki adalah kurniaan Allah Subhanahu wa taala dan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemberi, sama ada berbentuk darjat, pangkat, kuasa, gelaran, paras rupa, harta dan kekayaan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Aidil Adha ialah perayaan suci umat Islam. Hari umat Islam dituntut memperbanyakkan bertakbir serta disunatkan melakukan ibadah kurban mulai hari ini sehingga 13 Zulhijjah. Kemudian daging kurban tersebut kita berikan, agihkan kepada golongan yang memerlukan sebagai tanda ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kesyukuran atas kurniaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam menggalakkan amalan berkorban yang disebut sebagai ithar, yaitu yang bermaksud mengorbankan kepentingan diri sendiri untuk orang lain dan mendahului keperluan orang lain melebihi daripada diri kita sendiri. Sifat ini amat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang melambangkan ketinggian akhlak yang mendorong seseorang sanggup berkorban demi kebaikan orang lain. Selain daripada itu juga, sifat-sifat ithar ini termasuk amalan ibadah dan kebajikan seperti zakat, wakaf, hibah dan sedekah. Kegiatan bermasyarakat seperti tolong-menolong, gotong royong, menyertai program sukarelawan dan program kebajikan. Jangan kita jadikan orang yang mementingkan diri sendiri, tamak haloba dan enggan berkongsi walaupun sedikit akan nikmat-nikmat yang diberi Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama mengambil pengajaran dengan menjadikan ibadah kurban yang kita akan lakukan pada hari ini sebagai medan untuk menghidupkan semula semangat ithar dalam apa jua bentuk, termasuk mengorbankan harta benda, wang ringgit kita, mengorbankan pikiran, mengorbankan tenaga dan masa untuk masyarakat kita, serta mengamalkan sifat-sifat merendah diri dengan keinsafan demi meningkatkan takwa, kerana darjat kemuliaan di sisi Allah ditentukan dengan takwa kita kepadanya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh yang demikian, marilah kita mengambil iktibar daripada sambutan Aidil Adha yang kita sambut pada pagi ini kepada jemaah yang berjaya mengambil bahagian bagi sembelihan kurban pada tahun ini, sama ada dianjurkan oleh individu ataupun masyarakat setempat, mimbar mengucapkan syabas dan tahniah. Yakinlah bahawa ibadah kurban adalah ibadah
yang disyariatkan oleh dalam agama. Jika pada tahun ini kita belum mampu untuk menyembelih haiwan kurban kerana ketiadaan wang dan sebagainya, maka marilah kita sama-sama menyembelih sifat-sifat sombong dan ego yang ada dalam diri kita. Kita sembelihkan sifat-sifat malas yang ada pada diri kita. Lebih lagi sifat malas untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kita sembelihkan juga sifat-sifat yang buruk, sama ada yang zahir ataupun yang batin, yang tersirat dalam hati kita, kerana itulah yang terbaik. Jika pada tahun ini masih belum kita berkesempatan untuk melontar jumrah untuk ibadah haji, maka lemparkanlah sifat-sifat hasad dengki kita, sifat iri hati, nafsu amarah dan dendam dalam diri kita. Pandanglah orang lain dengan pandangan kasih sayang, dan itulah yang terbaik untuk kita. Jika pada tahun ini kita masih belum sempat untuk mengerjakan ibadah tawaf, yaitu mengelilingi Kaabah, maka kelilingkanlah jiran-jiran tetangga kita, saudara kita, kerabat kita, sahabat-sahabat kita, agar terjalin tali silaturahim yang erat antara sesama hamba Allah. Maka itulah yang terbaik. Maka marilah kita azamkan diri kita, keluarga kita, agar pada tahun-tahun hadapan kita berusaha bersungguh-sungguh untuk melaksanakan kurban setiap tahun. Jika kita mampu membelanjakan ratusan ataupun ribuan ringgit sebulan, maka apalah kiranya kita nekatkan dalam hati kita, kita simpan 80 ringgit sebulan, maka 1 tahun bermakna kita telah menyimpan lebih kurang 960, mana kita mampu untuk mengambil satu bahagian kurban. Yakin dan percayalah bahawa setiap pengorbanan yang diberikan akan dibalas oleh kebaikan dunia dan juga di akhirat nanti oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum khatib mengakhiri khutbah pada pagi ini, marilah kita imbau sedikit perkembangan yang berlaku di Palestin pada hari ini. Hari ini adalah hari yang ke-606 peperangan antara rakyat mujahidin Palestin dengan rejim Zionis Israel, iaitu yang bermula pada 7 Oktober 2023. Bermakna sehingga kini hampir 1 tahun 8 bulan 6 hari peperangan ini berlanjutan. Sehingga kini belum ada tanda-tanda peperangan ini akan ditamatkan. Mengikut Kementerian Kesihatan Gaza, sehingga semalam seramai 54.515 orang telah syahid dan 124.939 yang cedera teruk. Dan semalam di tengah-tengah serangan Israel, rakyat Palestin terus menunaikan Aidil Adha di atas runtuhan masjid, di tepi-tepi bangunan yang hancur, dan juga di jalan-jalan yang musnah. Dalam khutbah yang dibacakan oleh sebahagian imam-imam di sana, antara intisari khutbah, yaitu katanya, wahai umat Nabi Muhammad, hari raya apa yang kalian bicarakan? Sementara anak-anak kami disembelih, para wanita kami dibunuh, orang tua kami dibunuh, para pemuda kami dibunuh. Hampir 2 tahun kami dijadikan korban rejim Zionis Israel. Sementara kalian di luar sana tidur nyenyak, kalian bergembira dengan baju baru yang indah-indah bersama anak-anak, istri dan orang tua. Kalian dapat memilih beraneka makanan, mahupun makanan yang tuan-tuan suka. Kalian dapat berjalan dan melancung ke sana kemari. Kalian boleh menyembelih binatang kurban dalam keadaan tenang. Kalian boleh membuat agihan dan makan kurban. Tetapi kami di sini, di pagi ini, kami beraya-raya dengan ledakan bom. Badan dan nyawa kami menunggu saat kematian dengan kain kafan yang bersalur dengan darah. Apakah umat Islam
yang akan disyafaatkan. Di manakah umat Islam sekarang ini? Butahkah mereka semua? Di saat kalian ada yang sedang tawaf di Mekah sekarang ini, kemudian menanti penyembelihan kambing dan sapi selepas itu, sementara kami di sini sembelih setiap hari raya dan setiap minit dan setiap waktu. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Itulah sedikit keluhan daripada keluhan rakyat Palestin di sana. Muslimin dan muslimat yang percayalah, musuh terus merancang, tetapi Allah juga merancang, dan perancangan Allah adalah terbaik. Orang yang oleh yang demikian, jangan kita lupa untuk kita terus berdoa dan berdoa untuk mereka. Ringan-ringankanlah tangan kita untuk kita hulurkan sebarang bantuan walaupun kecil. Jangan kita lupa untuk kita terus memboikot sebarang barang yang keluar dari Israel. Jangan biarkan satu sen pun uang kita mengalir kepada barangan Israel. Kerana setiap sen yang kita belanjakan akan membunuh nyawa-nyawa rakyat Palestin. Inilah usaha kecil yang dapat kita bantu kepada negara Palestin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazama al-ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون والمسلمات اتقوا الله وأطيعوه واعلموا أن الله يحب المتقين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita beriang ria menyambut Aidil Adha pada pagi ini bersama keluarga, insaf dan hargailah pengorbanan saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan pelbagai tugas fardu kifayah pada hari ini, antaranya anggota tentera, polis, bomba dan penyelamat, serta rela. Begitu juga para petugas di lebuh raya, para petugas di stesen minyak, para doktor, jururawat dan pemandu ambulans di hospital, para petugas media, serta mereka yang sedang memenuhi amanah dalam pelbagai bidang perkhidmatan 24 jam. Terima kasih kepada mereka yang memenuhi tugas fardu kifayah, membolehkan kita menyambut Aidil Adha dengan tenang pada pagi ini dengan penuh kesyukuran. Manfaatkanlah sambutan Aidil Adha untuk merapatkan hubungan silaturahim sesama jiran, sanak saudara dan kaum kerabat. Jadikanlah hari ini sebagai hari segala sengketa dimaafkan, salah dan silap dilupakan, agar tersemai kasih sayang sesama kita. Perbanyakkanlah amalan bertakbir, memuji dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala sehingga berakhirnya hari tasyrik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبت على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi Adha pada pagi yang mulia ini, kami dengar rendah diri memohon kepadamu ya Allah, agar berilah kekuatan kepada kami dalam mengerjakan ibadat. Moga-moga kami mendapat rahmat-Mu yang berpanjangan. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, terimalah ibadat kurban pada hamba-Mu ini. Limpahilah petunjuk agar kami semua sentiasa meneladani pengorbanan Nabi Ibrahim AS dan mencontohi Nabi Muhammad SAW dalam semangat isar, semangat mendahulukan kebajikan orang lain. Ya Mannan, ya Aziz, ya Qahar, lindungilah Masjid Al-Aqsa dan seluruh negara Palestin daripada cengkaman rejim Zionis Israel. Limpahilah ihsan-Mu dengan dalam membela dan seterusnya mengurniakan kemenangan kepada rakyat di bumi Palestin yang sedang menderita kerana perbuatan zalim Zionis Israel dan sekutu-sekutunya. Ganjarilah pengorbanan para mujahidin yang berkorban jiwa dan raga mereka demi mempertahankan kedaulatan Islam dan tanah air mereka, khususnya sebuah saudara-saudara kita di Palestin. Makbulkanlah doa, rintihan dan munajat umat Islam untuk Palestin. Ringankanlah penderitaan rakyat Palestin dan gantikanlah dengan limpahan ihsan serta kemenangan kepada mereka. Ya Rahman, ya Rahim, Kau ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua ibu bapa kami ya Allah, dosa kedua-dua mertua kami ya Allah, dosa isteri dan anak-anak kami dan keluarga kami ya Allah, dosa guru-guru kami, sahabat-sahabat kami, jiran-jiran kami, seluruh ahli karyah kami, serta kalian muslimin dan muslimat, sama ada yang masih hidup ataupun telah berdimu-dimu ya Allah. Ya Mukmin, ya Muhaimin, limpahikanlah rahmat-Mu agar negara kami berada dalam keadaan selamat dan makmur, dijauhi daripada bencana dan malapetaka. Rakyat hidup dalam suasana aman dan muhibbah. Ya Mu'iz, ya Azim, ya Kabir, Kau limpahkanlah dan Kau kurniakanlah sepenuhnya taufik dan hidayah-Mu kepada kami semua pada pagi ini, kepada pemimpin Islam negara kami, dan khususnya kepada raja kami dulu yang maha mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Rizwan, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurillah, dan Raja Permaisuri Perak Darul Rizwan Tengku Zahra Salim serta kerabat diraja, agar negeri ini sentiasa keselamatan dan kerahmatan-Mu yang berpanjangan. Ya Latif, ya Hafiz, jika ada antara kami, keluarga kami, jiran-jiran kami yang sakit dan ditipu musibah, maka Engkau sembuhkanlah penyakitnya dan jauhilah musibah tersebut. Jika ada antara kami yang berhajat akan sesuatu hajat, maka Kau tunaikanlah hajatnya. Ya Mumin, ya Hayyu, ya Qayyum, jika telah sampai masanya pada hari ini kami menemui ajal-Mu ya Allah, maka matikanlah kami dalam kalimah syahadah-Mu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berikanlah kurniaan-Mu kepada Rasulullah SAW agar Rasulullah mengurniakan syafaatnya kepada kami semasa di padang mahsyar nanti dan seterusnya di hari pembalasan, agar kami semua dimasukkan dalam syurga-Mu tanpa hisab. Ya Qadir, ya Muqtadir, seandainya kami dilemparkan ke dalam neraka akibat daripada dosa-dosa yang kami lakukan, maka kami memohon dan merayu kepada-Mu ya Allah agar mengurniakan syafaatnya, agar Rasulullah mengurniakan syafaatnya dengan mengeluarkan kami daripada seksaan neraka-Mu ke dalam syurga kenikmatan-Mu. Ya Mannan, ya Razzaq, ya Zal Jalal wal Ikram, Kau perkenankanlah, Kau kabulkan doa kami pada pagi ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Fa ya ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sadaqallahul 'azim. Sallallahu 'ala Muhammad